Orang yang ajak kembali pada Quran dan hadis, ada ke tak cara? Nak ada cara kok mana? Dia kata bid'ah mengaji usul fiqh. Habis dia buat tangga. Apa kita nak pakai Quran hadis kok mana kita? Dia ambil Quran hadis tak atas tangga nak naik, dia buang-buang habis. Apa macam mana? Usul fiqh bid'ah. Tak boleh belajar usul fiqh. Sebab apa? Kalau belajar tak turut dia kerana kita faham molek Quran hadis. Kena buat dulu hak tu. Itu cara politik Yahudi nama dia. Yahudi dia nak tipu orang, dia buat lagu tu. Sebab tu kita kena tahu. Kena tahu ni baru kita nampak. Oh, tak betul sungguh cara demo ni. Tidak, kita kata, betul juga tu dia nak pakai Quran hadis. Tu hak kita dak jadi tu. Tapi orang awam dia tak faham kat sini. Tertipu sebab Quran hadis ni memang kita nak suruh. Wajib kita kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Wajib. Tetapi cara nak pakai Quran hadis tu kita kena tahu. Mazhab nak faham Quran hadis tu macam mana? Bukan